Okey, jom kita mulakan. Hari ini kita nak bongkar satu kisah yang ramai tak tahu. Kisah tentang orang Melayu yang hilang dari peta kita. Mereka ni wujud, tapi beribu-ribu kilometer jauhnya dari Nusantara. Di tempat-tempat yang kita mungkin tak pernah terfikir pun. Ini adalah kisah diaspora Melayu yang akan mengubah cara anda tengok peta dunia. Baik, kita mula dengan soalan yang nampak senang. Kalau saya tanya, di mana sebenarnya dunia Melayu? Apa yang terus muncul dalam kepala anda? Kemungkinan besar inilah jawapan anda, kan? Terus teringat kawasan Nusantara, Malaysia, Indonesia, Singapura. Dan ya, jawapan tu memang betul. Tapi itu baru separuh cerita. Separuh lagi, jauh lebih besar. Sebab kalau kita tengok peta sejarah yang lebih besar, tiba-tiba ada pin muncul dekat Afrika Selatan, Sri Lanka, sampai ke Amerika Selatan. Macam mana boleh jadi macam ni? Inilah misteri yang kita nak rungkai hari ini. Jadi, jom kita masuk ke bahagian pertama, lencongan sejarah. Kita akan ikut jejak langkah komuniti-komuniti ini menelusuri laluan pelik yang membawa mereka begitu jauh dari kampung halaman. Petikan ni memang power, kan? Ia seolah-olah cakap, kita orang dah keliling dunia lama sebelum ada teknologi canggih. Satu mesej yang jelas, semangat pengembara dan pelayar tu memang dah ada dalam darah orang Melayu sejak dulu lagi. Jadi, apa sebenarnya yang menyebabkan penghijrahan besar-besaran ni? Ini bukan sebab mereka saja-saja nak melancong tau. Puncanya adalah satu jentera gergasi yang kita boleh panggil tali sawat kolonial. Bayangkan satu sistem yang angkut manusia macam barang dagangan, macam rempah ratus ke seluruh pelusuk empire. Tali sawat ni ada 3 gia utama. Pertama, yang paling kejam, perhambaan dan buangan politik. Sesiapa yang berani lawan penjajah, terutamanya golongan bangsawan dan alim ulama, akan dihantar ke tempat yang sangat jauh. Kedua, kerahan tentera. Ramai orang Melayu direkrut, sama ada rela atau paksa, untuk jadi askar dan berkhidmat untuk empire. Dan yang ketiga, bila sistem hamba dihapuskan, mereka cipta sistem baru, buruh kontrak. Ribuan orang dibawa untuk kerja di ladang radang di seberang lautan. Tapi, yang paling mengagumkan ialah cara mereka bertindak balas. Mereka bukan sekadar mangsa. Petikan ni tunjukkan daya tahan mereka. Walaupun ditekan oleh penjajah, mereka tak mengalah. Sebaliknya, mereka ubah nasib tu jadi satu identiti yang baru dan kuat. Sekarang, jom kita singgah ke 4 destinasi utama diaspora ni. Sebab cerita setiap satu komuniti memang unik dan berbeza. Okey, tengok jadual ni. Ia tunjukkan macam mana nasib setiap komuniti ni dibentuk oleh cara mereka dibawa ke sana. Contohnya, di Cape Colony, Afrika Selatan, sebab mereka ni orang buangan politik dan hamba, agama Islam jadi pengikat utama identiti mereka. Lain pula cerita di Sri Lanka. Mereka dibawa sebagai askar, jadi identiti mereka berpaksikan status tentera. Di Suriname pula, mereka dibawa sebagai buruh kontrak dari Jawa, jadi identiti mereka kekal sebagai orang Jawa di tanah asing. Dan yang paling lain, Madagaskar. Kisah mereka ni berlaku jauh sebelum zaman kolonial lagi, melalui pelayaran purba. Dan garis masa ni, ini yang betul-betul buka mata kita. Tengok tarikh tu. Penghijrahan ke Madagaskar berlaku sekitar tahun 800 Masihi. Itu hampir 1000 tahun sebelum Belanda mulakan penghijrahan paksa mereka. Ini bukan cerita kolonialisme, ini bukti pelayar-pelayar Austronesia dari Borneo dah pun rentas Lautan Hindi dan bina penempatan sendiri jauh sebelum Eropah datang. Bila kita bandingkan dua komuniti ini, baru kita nampak jelas perbezaannya. Di Cape Town, identiti mereka dibina atas asas yang sangat kukuh, agama Islam yang menyatukan mereka menentang penindasan. Hasilnya, komuniti mereka terus hidup dan berkembang pesat. Sebaliknya, di Sri Lanka, identiti mereka bersandar pada struktur penjajah, iaitu regimen tentera. Bila penjajah balik dan bubarkan regimen tu, asas perpaduan mereka pun goyah. Ini tunjukkan betapa rapuhnya identiti yang bergantung pada kuasa luar. 33,000. Itulah jumlah orang Jawa yang diangkut oleh Belanda ke Suriname di Amerika Selatan selepas zaman perhambaan. Cuba bayangkan skala operasi ni. Satu komuniti baru telah dicipta di seberang dunia semata-mata untuk kepentingan ekonomi sebuah empire. Jadi, walaupun mereka terpisah beribu-ribu kilometer oleh lautan dan benua, ada satu benang yang sama yang mengikat mereka semua. Satu benda yang bagi mereka rasa ada rumah walau di mana pun mereka berada. Benang itu ialah Islam. Ia bukan lagi sekadar agama, tapi dah jadi macam tanah air mudah alih yang boleh dibawa ke mana-mana. Bagi mereka yang dibuang negeri, diperhamba atau jadi buruh, masjidlah yang menjadi pusat komuniti baru. Ia memberikan mereka maruah, struktur sosial dan satu cara untuk menentang secara senyap.
Dan di sinilah kita jumpa satu ironi sejarah yang paling hebat, satu plot twist yang luar biasa. Bahasa Afrikaans, bahasa yang jadi simbol penindasan kaum kulit putih semasa rejim apartheid, sebenarnya kali pertama ditulis bukan dalam tulisan Rumi, tapi dalam tulisan Jawi atau Arab Melayu. Ia digunakan oleh komuniti hamba Melayu Cape untuk menulis kitab-kitab agama mereka. Fikirkan sejenak, akar kepada bahasa si penindas sebenarnya datang dari budaya orang yang mereka tindas. Memang menakjubkan. Okey, selepas kita jelajah semua kisah ni, sampailah kita kepada soalan paling penting. Kenapa semua ni relevan hari ni? Kenapa kita perlu ambil tahu pasal sejarah yang dah lama dilupakan ni? Rumusannya, pertama, sejarah ni ajar kita yang dunia Melayu tu sebenarnya global, bukan cuma terhad kat Nusantara. Kedua, ia tunjukkan yang globalisasi dan penghijrahan besar-besaran ni dah berlaku jauh lebih lama dari yang kita fikir. Ketiga, ia adalah bukti bahawa identiti kita bukanlah sesuatu yang kaku. Ia sentiasa berubah, menyesuaikan diri untuk terus hidup. Dan akhir sekali, kisah-kisah ni semua mengingatkan kita tentang kos sebenar pembinaan sesebuah empire dari sudut kemanusiaan. Dan untuk menutup perbincangan kita, mungkin tak ada yang lebih kena daripada petikan ni. Ia satu peringatan yang lucu tapi tajam. Kuasa politik, empire, semua tu datang dan pergi. Tapi budaya yang kita nampak dalam makanan, dalam kepercayaan, dalam komuniti, ia akan sentiasa ada dan bertahan. Itulah warisan sebenar diaspora Melayu yang dilupakan ini.